Mau ambil. Pertama hampir black, 70% lah. Dia makan SP ya. Oh ada. Okey. Wih. Ganas. Mantap guys, double strike. Jawab pos lah. Okey. Mantap guys, ikan nombor 12. Mantap. Bye bye. Okay guys. Ikan mula lebih dekat setelah berapa guys? Dapat weh. Kuasa ni dah ikan profile tu. Oh. Longan lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Pagi ini kita di Membakut Sabah dengan caster-caster tegar Api Jenggo. Kita punya tekong Helveno guys. Jadi siapa yang berani datang untuk mencuba mencari strike toman air hitam, boleh cari dengan tekong kita guys, Helveno. Aku nak bagi stiker tu. Nah, kasih lu. Nah, ambil satu stiker bone guys. Mantap, ni khas untuk bot ni nah. Woi. Simpan lah mana-mana. Let's go. Ini pun dah dalam dah. Banjir lah. 2 foot banjir tu. Masih lagi? Masih. Semalam tu starting naik pergi balik. Gila. Mantap lah bobot MVP. Let's go guys, kita pakai rest jet. Belum naik ikan lagi pakai ni. Miskol ya. Ya, first time dulu. Iya. Wih, hai laju ni guys. Tepi. Strike rumput. Panggil dia keluar. Oh strike. Mantap. Bangun pi. Toman gila. Toman. Mantap. Toman guys. Wah. Wih. Awal guys, leset. Pas lu pi. Pi. Awal pagi guys. Gambar lu. Saruan kau cakap. Saya saruan lah tapi toman. Gambar lu guys. Rut. Spot cantik orang puja. Tu depan tu. Tu yang kau ambil letak di toman tu. Bagus lah tu. Anda takut lah dia kalau ni. Okey. Tolong lekat lah. Jalak ke toman. Lucut bodoh. Aku dah agak dah mesti lucut je kalau kecil. Kan? Lucut guys. Apa jadi ni guys? Umpan ni hanya untuk ikan besar je sebenarnya. Ikan kecil biasanya akan lucut. Kau tengok hook dia. Mantap guys. Yang penting ada sambaran. Dia minta ikan yang besar juga ni. Sikit ke? Sini ke bawah. Pokok je. Tak kena. Double strike. Tak kena. Sangkut. Macam mana?
Tak kena Win. Bom pip. Sekejap. Ada. Dah berlucut guys. Okey. Oh. Lepas deh. Mantap guys. Ikan yang pertama. Yes. Boleh tak? Tak juga. Belum sampai. 70% lah. Mantap guys. Situ je dia. Pergi depan. Yeay. Tempat-tempat begitu tu dah. Memang aktif lah ikan sekarang. Besar loh. 2 kilo. Tembus. Memang takkan lucut. Cakap dah kalau Osman ni jarang lah mengecewakan. Oh, tembus. Mantap guys. Ikan yang pertama setelah 2 kali miss call. Kita pakai ni lah, Combat Beast. Sesuai lah kita main dekat area-area heavy cover ni guys. Tengok ikan yang pertama. Sikit lagi black oh. Ni guys, toman yang pertama. Hampir black, 70% lah. Dia makan SP lah. Mantap guys. Anggaran dalam 2 kilo lebih lah. Okay, kita gambar-gambar, kita release dan kita lepas dia. Mantap. Ikan toman yang tadi ni. Tengok mata kal dia. Tembus pipi ni. Member lucut. Tembus pipi. Member lucut di depan guys. Cuba lagi. Belum sakit gitu. Ni lah hook. Mantap. Kita akan buat perilisan. Lucut ya. Memang aktif lah toman hari ni. Ni lah toman Blackie. Bye bye. Okey dah. Okey ya. Pergi sana. Iya. Kita cuba cari lagi guys. Let's go. Okay guys, kita dah dapat 1 strike. Kita cari ikan yang kedua guys. Let's go. Cakap dia nak buat tu nampang. Dah siap. Tak tahu siapa yang tekong. Itulah. Mana ada cabang-cabang. Lurus dah. Susah lah tu. Sama turun tapi tadi. Sini kalau banjir boleh lagi kau naik atas main sana. Arus laju pun susah dah ikan nak makan. Kau kena try. Masak tempoyak. Toman pun kena makan apa gitu. Masak tempoyak. Sekian kali makan. Kalau ken apa-apa makan kan? Makan dia dong. Kau tengok dia open trip tu. Mana tu? Mulai damit sama di tuaran. Okey. Bujang. Seluruh dia makan. Aku kau besar tadi. Dia punya sedut tu macam besar kan? Zup. Bujang. Begitu lah sintakan padu maut. Laju-laju ni. Mantap guys, ikan nombor 2. Laju-laju. Tapi dia makan ni macam besar. Dari tepi. Dari tepi. Okay. Mantap guys, ikan kedua tembus dekat dagu dia. Jom kita release. Ikan yang saiz comel ni. Bujang-bujang kelaparan. Bye bye. Yeah. Mantap.
Let's go guys, let's go. Kita mencari ikan nombor 3. Tapi tadi kita dapat yang saiz rumpit-rumpit lah. Kita cuba cari yang besar sikit. Kalau lah dia makan. Let's go. Aku tak pernah kena kat bambu, sarik pun kena. Terus putus. Ha? Kat lidah. Dia telan ke tu? Sama-sama cave lah hilang. Sama cave. Ada isi. Keluarlah. Tum. Oh, tak kena. Balik. Oh, balik. Mana dah. Tak kena lah. 2 kali. Jalau. Saiz macam tadi lah. 2 kilo kali. Ni kau nampak macam ni kan? Air tenang kan? Kau tengok cara kau. Aku main slow je. Jarang aku main laju. Tak fit kan? Tak fit. Penat. Kalau main buzzbait mah aku gagal lah. Tak fit. Hello. Tapi kalau satu spot sawit tu kencang. Foto ya spot. Ya Allah. Kencang ah. Okey. Kan abang. Susah nak buang lah. Kanan weh dalam. Tu betul gangster punya saiz lah. Alhamdulillah, ikan nombor 3 guys. Ikan nombor 3. Pujuk lebih ada ni. Kenapa dia tak makan kau punya, pelik aku. Okay guys, toman nombor 3 guys. Tengok, solid bawah dagu. Ini gangster punya toman ni. Ini kita pakai macam biasa lah guys. Slow sikit. Osman. Nampak pelit ni. Okay, bye bye. Thank you for the fight. Bye bye. Toman yang cantik. Mantap. Kita berterima kasih kepada kita punya tekong yang amat hebat untuk hari ni ya. Dia hebat. Teko yang amat hebat. Kawan kita masih bekerja keras. Kita semua masih bekerja keras guys. Kita cuba buat yang terbaik, dapatkan strike yang terbanyak lah. Let's go. Okay guys, let's go. Kita cuba cari ikan keempat. Kita cuba lagi guys. Sini spot toman hari ni. Toman-toman rempit banyak. Let's go. Sudah. Kaki seret dah buka pancing dah. Sebab ikan kenal kaki seret ke? Oh, cantiknya spot tu. Bawah-bawah rumput tu. Tu, buih apa tu? Tu, buih. Oh, betul. Okey. Aku pam tu. Besar sikit. Okey. Besar sikit. Betul lah boiling. Oh, boleh kena cepat weh. Tu ada ikan lagi sini bawah. Mana? Apa umpan kau? Umpan kau tadi. Dia kejar. Main. Besar sikit ni tau, aku pam lah. Sini tadi kejar umpan kau. Tadi. Kau tak perasan lah. Main tu, memang dah berstrike ya. Tak. 2 kilo ada, tak sampai ya. Sampai ya. Tadi lagi besar tadi tu. Yang awal tu kan. Oh ya. Mantap guys, ikan nombor 4. Masih lagi kita pakai HP putih tu. Memang solid dah ni, tembus kat pipi. Ya, HP putih. Osman.
Tembus kat pipi guys. Kalau tembus kat pipi ni memang susah lah nak lepas. Okay, kita buka hook dia. Mantap guys, ikan nombor 4. Solid lah. Gemuk ni kau, boleh tahan tu. Dia makan tadi. Kita nampak dia punya boiling tadi. Aku cubalah. Memang betul-betul boiling toman guys. Bukan boiling lah, buih. Ni hook. Gambar sini. Handsome. Okay guys, kita release lah. Bye bye. Kita libas punya SP. Sekejap, kita nak lepaskan kau ni. Ikan yang baik, ikan nombor 4. Betina. Bye bye. Mandi di mama dah tu. Jauh-jauh dah kan. Tanya cerita. Okay guys, 4 ekor dah. Kita cuba cari ikan nombor 5. Toman lagi guys. Sini memang lubuk toman lah. Air hitam guys. Let's go. Warna gila. Apa ni? Macam mau mendidih. Mendidih otak ah. Lain pedas ya. Di belakang kau yang banyak naik. Itulah tu. Terbalik pula ni. Oh ada. Okey. Steady. Ui, masuk bawah guys. Fighter. Lompat. Akhirnya. Yeah. Rehat aku. Ikan yang gemuk guys. Tadi. Aku nampak dia makan terus tegang tadi. Dia makan terus tegang kan? Ha, terus Terus kau sinta ah. Begitulah fenomena. Mantap. Macam kena booking lagi. Tak mana. Tak belum ni lagi ni. 6 ekor guys ikan untuk hari ni. Mantap guys, nampaknya ini strike Apip Jenggo yang kedua. 50% black lah ikan ni. Mantap, pakai SP putih. Hook mantap. Kita gambar dulu. Okay, let's go. Tak harus kena makan tumban kepala dia balik tidur. Dia ada orang mau bodoh orang semua. Kita mau ambil. Terus naik atas. Ikan nombor 5 guys. Nah, tukar belakang balik. Solid. Depan. Depan. Nak atur ikan. Solid guys. Angkat terus. Tiada maaf bagimu. Mantap guys, ikan nombor 5. Kita terus pump di atas. Mantap guys. Toman nombor 5 untuk pagi ini. Sekarang baru pukul 9 guys. Kalau korang tak percaya. Pukul 9 kita dah dapat 6 ekor. 7 ekor guys. Gila. Nah. Toman ke-5 untuk aku. Apip 2 jadi 7 lah. Kita release ya. Bye bye. Thank you ikan. Jom, kita masih mencari ikan-ikan yang besar-besar ni. Tapi syukur kita dah dapat total 8 ekor lah. Aku dapat 5 ekor. Macam biasa kita pakai ni, combat fish. Let's go. Ini pun berapa kali dia dapat besar-besar lebih. Tapi tidak naik. Lucut. Tolonglah, ada lagi. Oh, ada. Tak kena lagi. Okey, kena. Oi. Kecil tu. Aku dah nak pump naik atas boat tadi. Ada lagi dia tunggu sini ya, betul-betul lah. Sentakan padu maut dah tu aku bagi. Padu maut dah aku bagi tu. Bagi dia naik. Chill.
Cari lagi guys. Let's go, let's go. Aduh. Kau tengok king curut main tak? Oh. Siksa. Jaga lagi. Dia nak pegang. Tembus otak. Mati. Tak kena otak lah. Rilis terus lah ni. Sorry. Ikan nombor 6 guys. Kita rilis terus. Okay. Ikan nombor 6. Bye bye. Ya Allah, apa sangkut ni? Bye bye. Dia dah tergambar lah. Nombor 6 guys. Gila-gila ikan hari ni. Memang gila lah. Jom kita cari lagi. Macam sama je video macam tadi guys. Beginilah ni. Kita cuba cari yang ke-7. Jom. Toman hari ni sangat-sangat banyak yang bujang lah. Dia orang baru turun dari atas kot. Sebab sebelum ni kat atas banjir. Semua toman turun. Let's go. Oh. Kenapa? Mesti ada lagi ni tempat ni. Tempat stripe mega ni. Oh, cakap dah. Okay, strike lagi guys. Banyak yang mana? Kena ke bawah. Basah. Tak balik. Tak guys, ikan nombor 7. 7? Iya. 10 dah lah. Macam bujang gangster guys. Ini boleh sikit dah. Bujang gangster Tandian. Mantap guys, ikan nombor 7. Bateri tinggal 1%. Kita cuba buka terus dan rilis terus. Okay. SP Osman. Ikan ke-7. Bye bye Toman. Bye bye. Mantap. Okay, let's go guys. Teruskan misi mencari toman-toman yang Megalodon. Sekarang ini dah 7 ekor. Kita cari ikan ke-8 lah. Kita dah keluar daripada Amazon dah. Kita akan pergi ke spot lain. Jadi Amazon kita dapat berjaya 9 ekor. 9 ekor kat dalam ni. Let's go guys. Kita pergi spot satu lagi. Kita lalu dekat sungai air keruh ni dulu. Kita sudah masuk simpang guys. Persimpangan ke Syurga Toman. Tak nampak lagi lokasi dia. Oh, dalam. Ni, buih. Ini dah toman lagi. Oh, slow. Oh, sayang. Dia makan tu kan? Iya. Ban siapa tadi lah sana? Bila aku main slow ni. Dia mau. Okey. Tak kena lah. Wih.
Dia takut-takut. Slow je aku main. Guys, ada anak toman guys, itu. Dia cuba pujuk lah. Cuba pujuk lah. Situ pun berkali-kali dia. Okey. Fish on guys. Okey. 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 Kencang. Oi, lucu. Oi. Rasa bujang buat ujung. Lucu oh. Balik-balik. Cantik dah aku pump mata air. Lucu guys. Tapi aku rasa tadi bujang kan? Bujang tu. Lucu pula dia masuk kat rumput-rumput tu. Ayya. Aduh. Dia makan ni guys. King Max Swim Jig 120S. Aduh guys, tadi kita terlepas toman dekat depan ni ya. Situ dekat ujung. Hai, apa boleh buat. Kita pump dia tapi dia masuk kat rumput tu terlepas. Nak rehat tadi tapi nampak toman. Kita cuba main. Mantap. Let's go guys, paruh masa kedua sebelah petang. Let's go. Insaf dah ikan dah. Balik-balik kena pujuk. Tak kena. Balik. Sangkut ah, tang bang. Dia kejar. Jangan berhenti. Ya, tidak berhenti. Gigit eh. Jangan berhenti. Sini oh cantik. Tapi satu sambaran pun tiada. Kalau cakap gitu tadi. Ujung-ujung redang. Bubut baru. Ujung-ujung. Tapah. Come on, sini yang tadi ni. Oh. Oi. Okey. Oi. Aduh maut dia tu. Kecil lah. Dibuli guys. Let's go guys. Kita dah puas boating dah guys. Kita nak pergi meranduk pula ni. Let's go. Let's go guys. Kita meranduk guys. Oh ada tu. Okey. Ui, ganasnya.
Betul-betul. Tiada. Aku pun tak bawa. Bukan cetek-cetek begini tidak. Toman randuk. Mantap guys, kita dapat toman randuk tadi. Vince yang nampak dia ada bowling kat situ. Vince baling tapi tak kena makan. Aku cantas. Kita dapat guys, kita main cantas saja. Solid lah. Spot sini, kau tengok air ni. Oh, tak sampai lutut pun. Sini lah, tepi tu. Dapat guys. Solid. Okay, kita buka hook. Lepas je. Seram mau buka hook ni. Kejap. Bawah lah. Solid guys, solid. Oh, masih kuat ni. Masih kuat. Sabar. Kena lidah. Okay. Wih, ada bowling dia. Mana tu? Sana belakang. Hah? Sana. Mantap guys ha. Kita lepas balik dekat sini lah, tempat yang kita dapat dah. Paras tak sampai lutut guys, pukul lali je, lebih sikit. Bye bye. Mantap. Gila. Let's go guys, kita meranduk lagi. Ada ikan punya dekat sini. Tapi kerja keras sikit lah. Let's go. Wih, dalam itu. Macam mana lah kau kena randuk ya? Kalau ikut yang tadi yang saya bilang ketutup tu sana tu ya. Memang ada laluan di situ kan, tempat dalam. Patutlah ada ikan situ. Wow. Dalam guys. Oh, ada deh. Oh. Okey. Kena. Jauh guys. Jauh guys, pom dia. Kayu. Okey, boleh. Jauh guys. Randuk men. Toman lagi guys. Ikan ke-9. Sampai dah rata. Nyesal membuat tanah video. Oh, kembar. Sini. Ini. Aha. Wih, ada bowling weh. Bowling pintu tu. Ban. Ban. Ini kau jatuh ah. Oh, itu. Oh. Double strike guys. Double strike guys. Gila. Dan kau lepas. Wih, double strike. Bodoh. Lari. Gila guys, spot randuk ni. Masalah apa ni? Kita ada grip. Saya elok lah tu aku dapat.
Mantap guys, kita double strike guys. Spot randuk. Double strike aku satu. Oh, lepas. Vin satu. Gila, tak sia-sia lagi teranduk. Padu amat. Mantap guys, double strike. Padu gila sini. Aduh. Boring Petang jam kali ya, bowling terus makan lah. Ya, tu lagi boring. Di pokok. Gila Okay, kita release dia. Hampir black oh. Cantik lah. Kau kosek nah. Wah, sedih. Ujung-ujung wah. Okay, bye-bye. Ni pun bye-bye. Gambar dah kan? Gambar. Gambar tak double lah tadi. Tapi video ada. Ada video. Bye-bye. Bodoh. Agresif tu lah. Let's go guys, kita cari lagi spot-spot randuk. Stand by, timbul. No, berenang terus. Nangkut kayu kaki sial. Atas dah. Buling. Lepas. Hayya. Tak solid. Hayya. No. Wish. Dalamnya. Wih, berapa banyak lubang? Wih. Tak kena. Hancur HP aku, terpusing. Gila betul ikan ni. Makan ni. Okey. Yes. Okay, double. Wih, sikit je kena. Okay, kalau terlepas ni auto release lah, sikit je. Makan. Bodoh ikan dah. Mantap guys, ikan ke aku punya 10 dah. 11. 10. Tarik Amin kamera. Mantap guys, ikan toman ke 10 kita randuk kau-kau punya ikan. Release lah. Ikan besar tadi, tapi okey lah. Understand. Mantap. Dah boiling lah. Tak kena. Saya bilang. Tak kena. Boleh. Asam dia. Okay guys, kita dah selesai main randuk tadi ke atas. Gila. Banyak lah frenzy. Sekarang ni lebih kurang jam pukul 5 kita akan drift turun ke bawah dan selesai. Let's go. 46 minit. Okey. Ini okey ni. Okey.
Solid. Sama je. Dia punya makan tu. Okay. Mantap guys. Sama saiz dia. Banyak saiz ini keluar. Hijau guys. Hijau. Bukan SP. Ni dah. Mantap guys, ikan ke 11 untuk aku. Mantap. Saiz okey lah, 2 kilo. Dekat 3 kilo ni. Okay, kita gambar-gambar, kita release. Okay, kau snap-snap Telefon kau dah. Ya. Kamera. Bye-bye ikan ke 11. Mantap. Kawan kat sini. Wow. Ayo guys, ayo. Kita teruskan perjuangan. Sudah gelap ni guys. Let's go. Let's go. Sampai ya? Sampai tu. Tak kemarin di anu. Ambil KK, semalam KK. Kenapa? Dia tak hantar di rumah lah. Dalam lah. Jawab pos lah. Okay. Turbo guys. Ikan ke 12. Dua lagi. Tukar tempat. Makan sebelah bot. Tempurai semua. Makan sebelah bot guys. Oh, sabarlah. Okay guys, mantap guys. Ikan nombor ke 12. Aku pakai SP hijau pula untuk petang. Ya Allah sabar. Kita nak release kau ni. Sama. Itu pelaya di kaki kau. Pelaya dipijak, buka hook guna tangan. Mantap guys, ikan nombor 12. Mantap. Bye bye. Wow. Mobil. Ini banjir. Tu Beaufort banjir. Banjir tu sekarang ni. Kena. Oh, mantap. Oh. Terkejut ke guys? Ya Allah, kenapa lah ni? Relax. Dia makan kuat gila. Kuat dia makan. Ikan petang ni kuat ni. Tapi tu highway lah. Highway. Okay. Relax. Pergi sana Bin. Dia masuk situ. Lek. Bagi tegang. Jangan bagi longgar. Jangan push sangat, takut putus. Dia dah masuk. Okay, keluar. Sini. Mantap guys. Sorry juga guys. Saya sudah gambar ni guys. Mantap. Terima kasih. Mantap Kang Syafiq jago. Kan kau berapa? 5. Kau punya 5. Change side guys. Let's go. Mantap. Let's go guys, let's go. Masih tidak berputus asa kita ni. Kita cari lagi. Okay. Simpang. Apa yang mau putus asa? Sudah banyak strike. Untuk memecahkan rekod Halveno O. Sudahlah. 3. Banyak. Masuklah pergi dekat neighbor dia tadi. Tu dia minta strike lah. Okay.
Hilang tu rumput sini ya, tinggi air naik. Ni ada ni sana. Melompat jalak tu. Jalak tu percaya. Backflip. Dapat ke dalam video? Dapat ke? Dapat ke? Lompat guys. Backflip je. Aduh tak jauh pula paling. Ngam-ngam belakang dia. Mantap guys, selesai trip mancing kita hari ni. 6.20 kita habis. Hari ni strike aku 12, Afif 5. Afif 5. Tekong pun ada strike 2. Mantap guys, ada 19 ke strike. Gila hari ni betul-betul kau-kau lah guys. Memang rezeki ikan makan-makan. Cuma saiz dia saiz rempit dah. Tapi tak apa, kita cuba lagi lain kali. Let's go.